Yang pertama itu yang sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang tama'u bih, atau yang kedua ilmiah yang bermanfaat. Lagi dua ni. Nah, tadi ujian tunggu ilmiah. Baik dah harap sedekah, harap baik. Tunggu dulu, ilmiah boleh bukan. Buji ibu Quran, buji ibu alifah dan sebagainya. Nah, tak punya ayat yang malaikat itu Nabi waktu mau berbeda ni. Kita tahu. Ya, baik berat kau pun tunggu tak tahu. Kita tahu ni kau mengai, luar dasar ilmiah tak tahu. Baik nak kita lapan dulu kan? Nanti kita dapat lupa nana. Yang tiga nak tahu, nak tahu nak lupa nana. Ya, kadang yang kita yang nak ketemu yang kita mengharap, yang kita tahu. Lupa je. Ya, satu muka je, lebih mampu ni. Ya, lah. Ilmu yang dapat ubah, kekayaan ilmu yang dapat ubah. Ya, atau ilmiah yang bermanfaat bihi dengannya ilmu. Apa kekayaan ilmu yang manfaat? Nah, ilmiah yang anak manfaat. Nah, ilmiah yang manfaat. Yang kaji buat yang berbahagia, aja dulu kamu anak-anak kita tak kerahkan kat tempat pendidikan agama. Malam you abut, urus tidak sekolah. Islam mana larang budak sekolah. Islam mana larang kuliah. Islam mana larang bunuh bahasa Arab, komputer dan sebagainya. Malah Islam bangga apabila anak kita dapat dimiliki kedua-duanya ilmu agama dia anak kita ilmu umum malam terbuk urus tidak sekolah. Urus Inggeris, urus Arab, urus dan sebagainya. Ya, menanti. Yang dengar ni bu. Ya, boleh. Happy dunia kau bu. Betul di dalam dunia Bandung je demi ya. Anak tu boleh salah. Gimana jak dengan orang kecil ni? Orang dah anak tu boleh apa? Ya, penting je ni. Ya, berapa kali anak tengok dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan penting saya buat ya. Ya, kalau mana tengok buat yang tu, kalau dia kampung tahu dia luar. Yang anak pakai ini abad dulu itu saya buat ya. Yang kota aliran bermacam-macam. Ubalah. Bebek dinun bermacam-macam aliran. Hanya negeri yang jauh ni. Sampai kenapa ni mana kena buat ni? Wong kampung menjawab ayah ni. Ya. Itu penting tak? Ada yang buat yang apa ya? Yang kena dia buat Nabi, walaupun dia buka habis umum, cuk pahala bak tengok. Au waladin salihin yad'u, atau anak yang saleh yang anaknya sampai berdoa ke mak mun ayah. Ya, guna cita-cita ya Allah tangku anak lu berjia ke anak berjia ke urang bu ayah. Nanti kan ayah. Nah, wajib mesti kampung ayah kan. Jadi kadang-kadang video gitu. Anak enggak tak support ija bawa ija tu. Di TV kat rumah ija dia apa. Yang drone duduk kat pintu bayang kadang anak dia. Ya, drone rojek nah buat dia safety. Nah, dia nak dah. Wajib ya buat anak rumah bentong bayang itu dulu dia. Ya Allah, yang juga Allah. Ya Allah. Wujud anak lu. Yang ke Badung belum pernah tanya. Pokok di dalam acara pendidikan anak. Daripada terpegot pulain mungkin duduk play mentang anak mampu kepegot ceramah walaupun nak sebab kepegot agaknya kepegot belum kau itu kau lainnya kau lah anak pokok ni kau mana melanjut peglah kau melanjut peglah kau ini nak trip dah dia dah ken Assalamualaikum dah ken Fatihah ada ya bah ada apa aja Malay aja dah ken Fatihah untuk beri doa mudah itu kan pegah abang baca pengajian bah agama ada puan anak gantung anak min ya yang penting ni acara agak ya saya kalau pernah tak pegot tak betul anak ngi pegot ceramah baca adalah pegot ada cerita pokok ibah agama lah apa Quran dan sebagainya daripada tadu atau juga pupuk lain ya jadi hanya acara dan Aceh kena ada kira bila bah agama musim itu bila dah pegah bah agama acara agama bila sebabnya keadaan bermacam-macam dan dengar oleh berita ya. Kemudian selaut mutangki dengan salam, marilah kita kirimkan kepada generasi Allah yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan generasi Allah, beliau merupakan kesayangan Allah, beliau merupakan utusan Allah yang kala gebasmi kaum-kaum jahiliyah sehingga gepedong agama Allah
yakni agama Islam sampai anbak malamnya truk bak gedanyo agamanya. Kemudian selalu serta saling pula marilah kita sampaikan kepada keluarga beliau Bandung dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah yang tiap waktu, tiap saat anapri, hanajiuh mana Rasulullah di dalam menegakkan dinul haq agama yang benarnya ini agama Islam. Doa restu pula marilah kita paparkan bersama kepada para alim ulama, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf yang muktabar keduanya. Bapak Gesi Kampung Sarah Raya yang sangat ulo hormati, Bapak Sekdes juga yang ulo hormati, Ketua Pemuda beserta abang-abang lun memandu pemuda-pemuda Kampung Sarah Raya. Yang mulia Tengku Imam, baik imam masjid, imam madrasah, Tengku Khatib, Tengku Bilal, Tengku Hafid, Kepala Lorong, tokoh-tokoh agama atau guru-guru majelis taklim, Tengku DPA yang nang di Kampung Gedanyo Sarah Raya. Dan kepada rekan-rekan lunduang ya, yang sabar daya hadir ramai no Sarah Raya yang mungkin dia sebutkan satu persatu yang sangat ulun banggakan. Istimewa yang sangat ulun muliakan serta hormat ulun rumah Bapak Musliadi beserta keluarga, semoga yang kagak hajat dari Bapak Musliadi malamnya marilah kita selesaikan bersama. Artinya lun yang pegah habai nu bacut dan pegah kaoi ibu-ibu ayah-ayah orang si lun yang dengar baru pengenjit ya salah ambil tegur senang dorong tu masalah salah ibahan salah. Jadi kemudian seluruh masyarakat Kampung Sarah Raya, baik ayah-ayah, ibu-ibu, abu-abu, ibu-ibu angkat dulu hadir bak malamnya Bandung, anak kurung penghormatan daripada ulun tua ya. Kasih di kami berapa ada. Jadi mau ingat Pak Ucap pun. Yang nampak Ucap pun biar. Ini nampak si Tenggading, Pak Si Nazar. Pak Si Nazar Pak ulun drama kerja. Nah, malamnya ulun drama juga. Jadi kaum muslimin, syederalun, masyarakat Sarah Raya, urup-urumo yang sangat ulun banggakan. Karena acara malamnya, acara pendidikan dan pegah bahan lebih dari pun. Nah, pengajian penjelasan. Untuk kita mulai acara ceramah kita malamnya, bapak-bapak tunggu-tunggu, marilah kita simak hadis Nabi yang kalian baca dulu. Gepegah oleh Nabi kita dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Gepegah Nabi tiap-tiap anak mir atau anak ketanyo yang balahi kepada Nabi anak yang suci benar. Siapa anak mantau? Anak mencih anak yang Bapak Musadi termasuk anak-anak ketanyo Bandung. Nah, anak-anak ketanyo atau anak-anak Bandung yang kata. Setiap anak ketanyo ibu tunggu-tunggu ayah-ayah, setiap anak mit yang balahi kedua terungdunya yang kepada Nabi anak yang suci benar. Apa makna suci anak mit? Hana dosa, glih lagi kerendah putih dalam dah tulis kabul. Mata hanam dosa, yang gerinyung hanam dosa, hidung hanam dosa, jaro hanam dosa, kaki hanam dosa, hati hanam dosa. Glih madu, ya hana dosa benar Nabi. Kemudian kepegahan Nabi, fa'abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya lah kepada Nabi yang mengyahudikan anaknya. Kepada Nabi dengar, apabila anak ketanyo singa wate karaya ji dia ke Yahudi. Yang so salah ibu salah yahman mak kepada Nabi. Kata boh. Au yunafsiranihi wa Nabi, atau anaknya kan dia ke Yahudi, dia ke Nasrani wa Nabi. Yang kepada Nabi anak yang dia ke Nasraninya salah hikmah mun ayah. Au yumajisani, atau anak kedanyunan hana dia ke kafir Nasrani, dia ke kafir Majusi. Yang kepada Nabi salah hikmah mama. Menyamanan tunggu-tunggu ayah-ayah kedanyu yang kata kuno Bandung mengonlon kon pegah tegok kong raya cip beban kedanyu tanggung jawab terhadap anak.
Ya, layak beban tanggungjawab kita diurusi terhadap anu. Ya, dalam agama. Bahkan layak beban tanggungjawab karena anaknya amanah Allah. Yang tentang amanah Nabi nangkeun hadis mungkin la dina liman la amanatalah. Kemudian Nabi hana agama ulung yang menyia-nyiakan amanah Allah. Artinya termasuk tak sia-siakan anak. Ya, tanyo yang gatruk kunurku Bandung galak kan. Hana urang yang hana galak beuna anu orang kawin mah ada begah. Oh hana lana lalu menang yak ubat yak KO yak kemalon di bancara anu beuna. Ya pak murpok dengku tu bak dia dengku ke oh. Oh nah. Sabong dia. Kan tam doa. Betul macam. Nyanduk tanyo mohon ke anu. Ya. Dak hana le dua apa beuna anu. Ya, apa ulun jamun beda dengan mana? Ulun jamun aku nang sabah LR tu mana? Ya, ini ke tu. Ya, ada kalau rumah pun nuri le tu. Pada tu anu mana? 60 bah anu. Ya, nya 60 bah. Ya, sampai rumah ya haji ku 60. 60 bah. Ya, nya ulun jamun tu. Mai tanyo ana le dua bah kaju. Ya, inong sabah agam sabah. Yang tu tak ada makan, tapi budaya yakin dari ibu kan anaknya amanah bagi imak dan ayah. Tanggung jawab rakyat tadi. Antara lain berhubungan dalam agama, na padu macam perkara tanggung jawab ketanya itu atau kewajiban kursi terhadap anak. Ya, tu. Antara lain aku dah pegah kan? Gepegah. Watelahe anak ketanya ke perintah bayar. Yu azan. Ya. Jok ju ane kepanahe azan yu bak linyung nun kamat bak linyung wi. Ani inong pi kenya hiji. Yu azan bak linyung ane. Dasar Nabi begah nun. Sebab begah Nabi anak miat yang balahinan suci gandom na sapu dalam badan ni. Ya. Yang kedua watilah lagi yang lahe jok ju ane azan yu bak linyung. Lagi nyata azan bak linyo nak miat aku bega itamong kalimat azan kena bak hati duk kalimat azan dalam hati anu kena azan oh raya anu nyang tinggal aku wati dengar azan kamu pergi di hana tu makot le kontak batin oh nyo kalu hai ya nyo ka asa nyo ka mukrib nyo ka tubo kontak pokok na azan yo hubit odi mukuman azan dalam hati ni. Orang raya ini tak terkedi jid usuki macam seangkut batin. Kuah di batin. Lagi nyai dengar azan gop tan dong awak hana gunung azan hana dong. Nah, hampir di mong-mong tu buat boh lewat. Jadi nada azan ni budong macam. Kalau lengon ikut nak duduk ni. Bukan long macam. Padahal kau ni ya budong macam sembahyang na azan kontak azan hukuman. Jadi anu ni lagi kaset. Ya, mam nyohana azan lagi lu buka penuh. Oh, dengar azan mati raya, cuma kot hanya di tu, di jod tu. Lagi nya azan di pelung ni. Hai pelung, nak tengah pintu kedai kau tu. Oh, lo di demong ni. Nak tu dalam kedai kau, hidup rumah kedai kau kadang kau hidup kedai tu. Kamu kan apa tu wei? Hanya di tu balik. Ya karena anak azan. Yang dia penting dia ni. Ya, wakil lahir, yang tanggung jawab tanggung rezeki, azan bak di mana ni? Azan. Kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat mulia ibu yang diucapkan bak ni. Ya, ucapkan. Meresap di dengar hidup dalam hati. Anak mi pengah hati ni. Cara orang ni nak fikir. Ini bayangkan kalau na anak mi tu bak tika, pau, hanji baca. Tapi harlah HP hidup betul. Hana harus juga hapusnya harus juga. Jangan tadah ni ulun mumang api. Anak mi punya carong dah di tegoi. Kaki tupat. Jangan hilang kat mi. Ya cara. Hai api nu harlok tu di tupat tegoi. Ya. Nangon lun ku anak ni hanya pemati api. Pereng lamayot, rudet ju lagu, duk ju layu, nyam tengah ju grong-grong dengar. Lagi nyam nak habis lagu muknak jaga. Ibu ju diklik ju. Ya, dia pre-pre api benar lagu tapi. Ya, itu ni. Ai fikir tu. Ya. Nya dia ni. Ya.
Maka di antara lain kewajiban bagi urun cik bayang kan azan bak rinyungan kali dah ada. Artinya dalam kewajiban anak itu, kewajiban kita terhadap anak urun cik terhadap anak itu, geyubuh nan anak berlagak-lagak. Ya, yubuh nan anak berdiri bersesuai dengan agama. Sebab berahku al-ismu minat doa. Nama itu sebuah doa. Nan dia ke doa tu. Ya, ibu. Buh nan anak berlagak. Itu bersesuai dengan agama. Yang kedua ibu duku-duku dan yung anak jak bak duku lah kampung. Dan yung ini bak duku-duku tolong buh nan anak. Ha, putih dalam agama Islam guna makna, guna berlagak lah hati. Yang itu pun kalau doa buh nan anak. Nah, itu dia nampung nak dulu pegak. Tadi tahunan ya, tahunan mak ni nak nampung tu. Yang bah tahun nampung kan yang buh nan anak. Buh dia pun demam. Saya buat dia bersesuaian agama. Ya, dia bak duku buh nan anak berdiri tu. Nanyan doa. Sebab nanyan ihoi gok tapi. Baik hantalah halun ku telung beut ku. Leh lang kitab yang nah tha kan tu. Lang kitab yang nah tha kan di dalam bak kutubah nah bukan. Ya, ni dalam ku kan. Nazi royah tu. Yang lang kitab yang nah tu. Yang wo nu nelok nak tu. Lang kitab yang nah nyan baik hantalah halun bukan ku. Nazi royah lahir ke anak. Dia hatinya tu cukup cinta ke Nabi Muhammad. Ke Nabi kita ni cinta kan. Gebau dengan anak Muhammad. Gepegah lagi tangan ku, anak nyan tamong juga, ya hadis tamong juga. Ya, nyan puh nan Muhammad, betul-betul ini cinta ke Nabi Muhammad, tamong juga anak maya. Ya, nanti nan raya proses nan ber. Ah, penting nan. Boh nan anak berdiri. Ya. Lagi contoh Muhammad yang jika hai fikir hai Nabi Muhammad. Orangnya lagi tak yang berahnya cinta tak ke Nabi Muhammad, geboh dengan anak Muhammad. Gepegah tu anaknya tamang juga ya hadis tukang boh nanti tamang juru. Ya. Yang nan. Nah kejadian yo tsunami ni bu. Ya yo tsunami bu. Leh daerah Aceh Barat ni pegah. Urang kongsi bak barak apa mandum ni bu? Bak. Nale rumah. Hai, tadi bahasa barak kalau tsunami dengar kan? Rodi mana barak? Kamu berarti tu yang mengundar li kan? Paro tu nak sembahyang tarawih doa nan bak barak. Ya. Bak barak. Daerah Aceh Barat. Rayu tu pro urinong nu. Gua sakit bak barak. Napa nak doktor nak menteri ni? Nak bang tsunami ni. Ijok modal bulan ni pupung tu puding labu. Bak mau sakit. Kedua malam mana ni dah? Anak lahir bu. Sebenarnya juga dong kalau ini anak lahir macam itu le prosesnya. Itu dah dong. Ya jalo. Itu ambulan ni kuah barat. Tu barat. Kah lahir bu. Nya. Mibuk tu nak lihat hadis. Muhammad ambulan je di barat. Lagak nak tu. Lagak nak Muhammad pun. Nak naik babang untuk ambulan. Bahaya barat. Jarang ya hadis. Hai bona dia di buah. Muhammad ambulance di barat. Lahir barat. Ya. Bona nak beri. Hanya dia ni sebab nama Muhammad tu. Ya, bona nak ibu. Bona nak belagak. Ya bak dengku mesti bona nak le dengku Saifuddin. Pudung agama. Ya, nyoba agama itu mati. Musuh naurung hai bi maulu nyai temucang yan Saifuddin pudung agama oh hai dabuh nanan Syamsuddin matauro agama ya Nurdin cahaya agama buh nan bulagak-lagak lagi nyan lah menani ya lagi nan lu buh nan layak ke mana buh nan Syamsul Bahari Syamsul matauro bahari laut Matauro laut. Musafat ba'dun matauro laut. Ya, kelagak nam. Ya, ni yang nak kubur don hang tak padi. Ya, nongro. Yang padu uronyo di batu umuro. Ya. Lolo tu. Ya. Bohunan ane melagak-lagak sesuai dengan agama tinggi hoi gop mangan. Ya. Hena lo model-model lain ane yang dek agama ana. Ya,
Nan dengar ni tu. Nah kan, boh nan berlagak-lagak, nyat tanggungjawab bertanya tu. Ya, oi hoi rumah sekolah lagak tak dengar, rumah buat lagak, pak ngai hoi lagak. Dia nan. Ya, anak pun panjang tak di. Bila anak lon ku nazira. Tadi. Ya, anak panjang. Hanya anak lo yang Tuhan kebunan Syahril Hamdi, bulan Maulud lain. Nah, kalau lo Rabu bonan ni ah. Yo pun kau kadang-kadang ulang Quran bonan. Kamu dia mung tegak Zul Namli. Aku bawa arti punya semut. Punya tidam, hayul ke pajok tidam. Ya, rencana aku bawa ni. Zul Namli, dan Namli mai tidam ni. Baunya aku mai pajok tidam. Balik nan Syahril Hamdi. Bulan kepujian. Ya, ibu ayah. Ya, bukan anak pendidik. Dia tanya pada dukung belagak lah sesuai. Berbangat dah dengar dia hoinan tidak hoinan anu. Menyatakan tim bukan anu Muhammad kan. Kalau lebih kau lagi lupa. Atau juga ada. Sebab kebunan anu Muhammad. Cinta ke Nabi. Ya, sebab Nabi Muhammad tu waktu awal kalau nak ke ilham oleh Allah. Saya dalam hati Abdul Talib. 7 huruf meninggal yang Nabi. Baru gebuh nan. Yang kanan nan dalam hati ke ilham oleh Allah dalam kitab. Kalau kita anak Allah. Yang ke ilham dalam hati. Ya. Bukan nak yang Nabi ni. Lam dalam le Nabi ni. Lam Nabi ni tu urung dalam le nan. Lepas tu Ahmadun le dah. Yang Nabi ni. Jauh dia bukan nan. Ya, ibu. Nan penting. Dan yang penting tu kanan nan malu. Mai hoi, dengar. Hoi duduk banyak tak ada ubah-ubah. Ya. Yang perlu nan belaka. Nyan tanggungjawab tadi. Hadirin ibu ayah masyarakat yang sangat ulun cintai, kemudian tanggungjawab tadi itu jok makanan kan yang bukan. Yang tanggungjawab yang nama jok makanan ke jok makanan kan hang bi pada anak lah agama nyam dosa hang bi pada jok makanan kan ni. Ya, dak pada anak. Nya pada apa anak binatang dak pada ke asur neraka ni. Maksudnya orang pun mi sampai mati. Nyau nya tak mau dua. Tak mau neraka. Nya ada pun mi. Ekat mi yang bengek ni. Sampai baju mulai gerlim tu. Ya, jadi dekat pupan buka pasar. Ada buah kadang ni tadi dah. Ya, ngana dikureng lidih lidah. Oh, buka. Okey, tadi. Mulai ekat ni dah pun gam ni ngai ni. Nya tak mau tak mau dua. Dia pun mi. Punya tajuk miat, punya tajuk bumi itu kadang tambung juga. Nah, tak bantu binatang. Ada tambung juga nanti ibu, nanti kau sembahyang, kau ibadat sembahyang puasa haji. Kau mana tambung juga nanti mana? Lalu hidup bumi tambung selalu, tambung juga nanti itu ibu. Ya, nanti dengar ibu. Kau juga ibu, baik ibu leh rumah, miat leh rumah. Bapak belum tak? Nah, baik kuda-kuda miat ibu. Bangga demi, ya ramah ibu bom nanti tu nang non kui kan tiga tu, dan tiga, uinong udah baca, mengkawin mengono, awak buat dah nong mana, nong buka, tanya orang pria nong mana dia, lukot dia punya bakanya aku sayang dah punya di tu, dengar tu, ini yang penting, ibu bulan tijuan di ramah di mongkot, jemput dulu, nyala kenya ikat ayam, wajib mi yang dulu, ipa jobu, nanti malam aku dah pegang mukrib, laku nya dah berjak mana, mi ada rumahnya, itu biar bak jalan dah, laku nya tegak saya balak mana, pernah kita, laku nya gini, kalau cepatnya, nyom ni cepat lenong kita kami, buat tak kami, jauh mi pun ibu duk banyak jalan. Duduk rumah berat baik nak. Nak aku tua giling mi macam tu. Kalau tu, saya kerja pegang. Aku tua giling mi. Cepat. Jadi jauh ni nak yang cikgu kumat sayang kami. Kerja tu yang jauh gemuk yang. Kadang kumat mi gemuk. Getanam orang dek. Orang dek tanam pun gekun. So yang giling dah. Doa. Laku kat ini lain. So menggiling kah perilah. Bahaya laku. Ingat kau kuat kita memang doa. Iba kita memang wujud.
Ya itu. Yang terdapat dulu. Ya. Kemang ya diju awak umrah tu hana berdekat. Gejak tu hana tu kan. Gejak mana? Tahu waktu ni kok kita po di rumah. Tuju, ancur mana? Ancur. Taknya hana luka. Ingat kan? Kai terima doa. Ya, ya kan? Ya. Kita tayang demian. Ya, demian. Bukan kuda. Ya. Yang ke sayang ke binatang termasuk ibadat. Ya, ibadat. Ya. Nan dengar ibu. Jok makanan kan baik pada anda. Nan dengar ibu. Jok makanan kan head jok makanan kan itu sesuai dengan keadaan anak dengar. Anak kebanyakan, mungkin jok mulai berkau menjeru. Ingat ini. Dengan lebih tajuk bulan kau dulu. Faham dengan? Nah, balai. Kunci tajuk lebih balai. Kopi. Pisang. Lagi mak ada tajuk tajuk dia hobi. Nah, mak tajuk dia. Ini si perayaan tajuk. Oh malam tukut tu jual pisang mak tajuk pisang wak. Yang buat ya. Pisang wak. Kau masak buat ya. Kucuk di sana, kukrih 2 so pisang. Nyate pisang tu anak tajuk tajuk. Akan kering atau pisang. Bertanya mentau big fruit dan lipih tu ikut luka aku ane. Tok nang jaga aku sini. Kau hati pisang tu gegiling tu atau macam nyawa kan oh lini tu. Oh ada orang gegiling. Yang kesulir yang di ho sulir buah pisang mak dan nyawa support tu buah pisang tu ngoh buah pisang kau buat malam kan buah pisang sampai berewok. Yang buat berewok ni mana? Buat mak di timur mesti boleh sampai boleh pergi bibit anu di mana ya. Ya dengar kan? Yuk pisang. Yang pisang wak. Tu. Proses dia. Ya, dia perayaan saya tanya pisang kanan ni ada rasa. Ya, rupa ni lagi nyo tu rumah andor ke ya andor ni. Ingat terus itu. Kiban dan juga ni punya tepai. Anjir tepai tu. Nyewa sekolah tu dengan tempuh-tempuh tu. Maka itu puai uru. Tahu? Ya, tu lagi yang zaman dulu. Dengan dia. Ya, pakat buat kan. Dan dia baik-baik. Ya, kenapa itu bukan? Kan nunggu kan menang watenan tinggal padi kena ke mak alun ke yang alun dia ke danyo tu. Ingat tak? Yang dia nak pegang proses perjuangan mak orang ya tu sedih tak. Danyo pun tak duduk dalam ke ini ya. Kini bayangkan. You kalau lahir dalam dunia you kalau ke ini ya. Gebaba ya. Ya kan? Dalam ke ini ya. Taklon dalam ke ini ya. Ia nak rahim mak lah tu. Si kurang boleh. Kalau lahir waktu lahir ni upah tu kadang lain di kuah lain di kuah ya kan nyan ni kuah oh jak ladang kah nani lain kuah mak hadir bahu ya ini bahaya ya pun lang iya ya lang rahim mak gepangkil mak pemi ini buatun bakmi lampu si kurung mulia bang bau ladang kejulang dah ya kiban perjuangan mak saya. Yang ada orang pegang ada mulu. Sedihlah. Menyamunan kutanya lagi nanti. Oh kaji katanya ya. Oh kaji ibu ke mak lagi nanti. Menanti sayangkan. Ya. Menyamunan baik pada anak jauh makanan. Ya, jauh makanan. Pi bawa pisang kan macam-macam ibu ya. Sulung kan perayaan kan. Ya, dia pada anak muda usaha ibu ya. Dan dengar ibu. Baik. Yang perjuangan. Baik. Yang kedua buat apa? Lu si kita nyuruh ya behu bab nahi. Ya wa bab Allah bab nahi. Nah yang nahi meninggal di rumah, nah rumah sakit, nah barat macamlah proses ni. Ya, perjuangan. Buat yang kedua anak pada kau urinam bab nahi meninggal tujuh pahala syah. Tujuh pahala syahid. Peraya pahala syahid kon syahid pahala tu. Pahala syahid. Buat ya. Le nak padu-padu perkara nak agama gejuk pada syahid duduk. Yang tahu duduk gejuk pada syahid. Jadi tanya nak guru-guru ibadat tajuk lapu you. Kita faham juga nak nak kamu juga hai nak pada. Ya. Pun tidak no bukan tahu lagi lapu itu. Ya.
Tutong ngujuk pahala kahit. Mati lang kru ngujuk pahala kahit.